Okay, tadi kami dah share pasal buah-buahan yang boleh dimakan dan yang tak boleh dimakan oleh orang ada gastrik ataupun GERD. Sekarang kita proceed pula untuk sayur. Yang pertama ni, sayur pakcoy ni. Sayur pakcoy ni kalau korang tak tahu, dia dalam keluarga sawi. Sayur-sayur dalam keluarga sawi ni, dia bila dimakan, dia tak mengganggu perut dan selesa. Tadi kita cakap pasal sawi. Ni sawi. Pusing-pusing-pusing, jumpa sawi lagi. Yang ni pun sawi. Banyak betul keluarga sawi punya sayur ni. Ni adik-beradik Kailan ni pun sesuai sangat lah untuk kita makan. Untuk orang ada gastrik, GERD ni, baby Kailan pun sekali. Secara general, sayur yang berdaun hijau ni dia rendah asid dan selamat untuk dimakan. Daripada tu kita ada timun. Timun ni bagus sebab sifatnya akali. Tapi kena ingat juga jangan makan yang dah lama ataupun yang dah dekat rosak lah, sebab dia dah ada masam-masam tu. Kita kena ingat yang masam tu acidic. Untuk kobis ni dia bergantung pada orang lah. Ada orang boleh makan, ada orang tak boleh makan. Jadi korang kena try dulu ataupun try texture. Ni sayur favourite Arnab ni, boleh sangat makan sebab dia tak mengganggu perut. Sayur salad ni boleh. Favourite saya ni.